Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Sembang KK3. Pengorbanan dia adalah ketika itu saya pelajar Malaysia, kita didudukkan dalam satu rumah sewa dengan pelajar-pelajar Malaysia juga. Pengorbanan yang saya lakukan pada waktu itu, saya kata dengan kawan-kawan saya bersepakat dengan mereka, maksudnya saya kata minta izin saya nak duduk dengan orang Arab. Kerana apa, pada waktu itu saya nakkan fasih bahasa tersebut. Kerana untuk makluman semua, bahasa Arab yang dipertuturkan di negara Egypt ni, mereka bertutur dalam bahasa Ammiyah, bahasa pasar mereka tu. Jadi bahasa Fusahah yang kita pertuturkan di dalam persuratan itu tak dituturkan pun oleh orang awam, orang kebanyakan. Dia lain sangat. Jadinya pengorbanan tu, okey tak apa, saya korbankan setahun. Saya korbankan setahun duduk dengan orang Arab. Setiap orang dia ada matlamat masing-masing. So saya kata saya nak jadi fasih dalam bahasa ini. Maka saya korbankanlah masa saya duduk dengan seorang pelajar, orang kata bekas graduan Al-Azhar, nama dia Asma, boleh berbahasa Melayu tapi dia orang Arab. Saya menyewa dengan dia di rumah tersebut, beberapa lagi pelajar PhD Al-Azhar yang lain. Dan dalam masa tempoh tak sampai setahun dah boleh berbahasa Arab dengan fasihnya. Sebab apa? Kita nak pergi dapur, nak guna peralatan, kena cakap Arab. Kita nak pergi tandas pun nak kena cakap bahasa Arab. Apa-apa je, maknanya daripada sekecil-kecil, bukan perkataan yang ada dalam persuratan dalam buku, benda-benda awam. Jadi akhirnya dapat bertutur dalam bahasa Arab. Saya keluar je pada rumah tersebut, akhirnya saya sangat fasih berbahasa Arab, lebih fasih daripada kawan-kawan yang lain. Jadinya itu bila balik ke Malaysia, akhirnya saya ditawarkan untuk menjadi penterjemah untuk satu projek besar antara Damam, Saudi Arabia dan Malaysia pada ketika itu. Dan ketika itulah saya menggunakan pengalaman yang ada, pengorbanan yang ada pada waktu itu, akhirnya boleh membuahkan hasil, maknanya pulangan kepada diri saya balik, dan memberi kegembiraan juga kepada ayah saya dan mak. Jadi macam Madam kupaskan tadi, saya macam ada tertarik satu part tu yang bila Madam cakap kita pengorbanan adalah individu kita rasa macam kita korbankan segalanya. Contohlah kita datang belajar di universiti, tapi secara tak langsung sebenarnya ibu ayah kita, family kita pun korban untuk kita. Contohnya macam mak ayah kita hantar kita belajar, nak cari duit, nak cari kita punya makan, kita punya pakai, kelengkapan kita semua. Mak ayah macam mana usaha mereka korbankan masa dia, mungkin tak cukup tidur, mungkin dia orang buat kerja yang kita anak tak tahu. Jadi pengorbanan ni kita jangan fikir pasal diri kita. Sebenarnya orang lain pun sama-sama untuk berkorban, untuk macam bagi kesenangan kepada mungkin kesenangan pada anak-anak dia. Madam kata pengorbanan ni adalah untuk membuahkan hasil. Jadi saya sangat suka dengan apa yang Madam huraikan tadi. Okey Madam, sebenarnya podcast kita ni, sebelum kita melakukan podcast ni, kita dah riliskan dulu dah topik yang kita nak bincang untuk kita bawakan pada hari ini, so that audience kita boleh bagi soalan lah, lontarkan soalan jika mereka mempunyai soalan untuk diberi kepada tetamu jemputan kita. Jadi di sini bagi satu soalan lah daripada audience kita. Baik, soalannya berbunyi, salam sis, saya pelajar tahun 1 dari Kolej Kediaman 3. Pelajar tahun 1. Maksudnya yang peminat podcast kita ni ramai tahun 1 lah Madam. Okey. Saya pelajar tahun 1 Kolej Kediaman 3. Saya selalu korbankan masa tidur saya, masa sosial dan tenaga untuk belajar dan join any program yang ada di UMP. Tapi hasilnya saya tidak dapat apa yang saya harapkan. Jadi saya nak tanya kepada sis, adakah setiap pengorbanan yang saya jalankan ini menjamin kejayaan? Maksudnya dia dah selalu kita panggil, dah berusaha lah kan. Betul. Dah berusaha, dah study, buat assignment, tak skip kelas, tapi apa yang dilakukan ni tidak membuat, bukanlah kita cakap tidak membuahkan hasil, tidak mencapai ekspektasi. Jadi adakah setiap pengorbanan yang kita lakukan ni kita akan selalu mendapat kejayaan? Jadi saya nak minta Madam pencerahan lah daripada Madam. Silakan Madam. Saya nak pesan pada adik yang bertanya tu, trust the process dik. Kerana Tuhan akan memberikan sesuatu kegembiraan dan kejayaan pada waktunya. Kerana tu juga Tuhan tidak akan menguji sesuatu atau seseorang itu tanpa kudrat yang mungkin kemampuan orang itu untuk menangani ujian tersebut. Jadi saya nak pesan pada dia, trust the process. Mungkin bukan sekarang, kerana pada waktunya nanti akan ada berita gembira untuk pelajar berkenaan. Sebenarnya ianya adalah satu proses di mana untuk membina, untuk menjadi seorang yang orang kata sosok figura yang baik, yang mempunyai nilai. Ini memakan masa. Ini adalah proses dia, bukan begitu. Jadi trust the process dik. Trust the process, insya-Allah pada waktunya nanti anda akan dapat kejayaan yang anda impikan. Jadi jangan jangan mengalah, konsisten.
kekal je. Teruskan apa yang anda lakukan yang baik itu, anda pasti akan tempuh kejayaan. Ada kejayaan di tangan anda. Kadang-kadang saya ingin kembali kepada satu perkataan, nama dia di dalam bahasa Arab fida. Fida lillahi ta'ala. Ini saya nak relate sikit dengan Aidil Adha ini, kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila sesuatu kita buat, benda tu baik, tetapi kita tak dapat kebaikan pada waktu itu ataupun hasil, kita sebut perkataan ini, tak apalah, aku jual perkara ini, aku jual benda itu, ataupun aku fida lillahi ta'ala. Maknanya pengorbanan itu diberi kepada Tuhan. Kerana setiap apa yang kita buat, kita tak dapat pada waktu tu, kita tanam dalam jiwa, tak apalah, aku redha, ini adalah fida lillahi ta'ala. Percayalah, benda baik akan kembali dalam hidup anda. Kita kena tengok lah, walaupun kita rasa susah, tapi kita kena tengok bawah, ada lagi yang susah pada kita. Jangan sentiasa tengok pada yang atas. Kalau yang atas kita memang tak cukup. Betul, lah. kita akan rasa tak cukup. Bukan sekadar belajar tu, kadang-kadang kita perempuan biasalah, kita kan suka kecantikan kan. Jadi kita tengok kata macam dia cantik, orang suka kat dia. So kita akan menarik. So kita akan rasa macam, kenapa aku tak cantik ke, orang tak suka nak berkawan dengan aku kan. So that kita akan rasa macam memang tak perfect lah. Kita macam nak orang selalu banding-bandingkan. So macam, tapi orang selalu cakap jangan, sebab kecantikan ni kan Allah yang bagi untuk semua orang kan. Semua orang perfect lah di mata Allah. Jadi betul, kalau nak cakap berkaitan dengan cantik ni, saya pernah ditanya oleh pelajar tingkatan 5 pada waktu tu. Dia rasa rendah diri sebab dia rasa kawan dia lebih cantik dan kawan dia dipanggil ke hadapan, rasanya di ke belakang. Dia merasakan begitu. Saya sentiasa berpesan kepada dia, bila kita positif, bila kita cuba tangani perasaan tu, kita akan tiba-tiba akan nampak kecantikan tu from inner. From inner tu, and then dia akan keluar dekat muka kita. Percayalah, kalau kita positif, kita akan nampak cantik. Dan selain itu, kita boleh amalkan doa lah. Doa daripada surah Yusuf, ayat ke berapa? 4 ke 5. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lis-sajidin. Itu sebab kadang-kadang kita nampak kan orang tu kan, dia punya personality dia menarik. Walaupun muka dia biasa-biasa, tapi kita tak tergamak pun nak cakap muka dia biasa-biasa saja. Inilah yang Tuhan berikan. Bila kita positif, kita amalkan zikir itu, maka doa itu kita akan nampak brilliant macam and magic, beautiful. Macam tu. Macam magic. Kepada yang non-Muslim tu, kita boleh sentiasa positifkan diri. Kita mungkin kita ada pegangan kita masing-masing. Kita baca apa-apa ilmu-ilmu falsafah yang lain. Daripada pengorbanan, kita masuk kepada topik kecantikan. Tidak mengapa. Okay, Madam, moving on to last question untuk hari ini. Boleh tak Madam bagi kata-kata semangat ataupun kata-kata kita panggil motivasi lah untuk audience kita di luar sana. Mungkin mereka pun nak kata-kata daripada tetamu kita pada hari ini. Silakan Madam. Baik, saya nak berpesan sama-sama lah kita kepada anda semua yang dalam proses untuk yang dalam belajar ni sekarang, teruskan anda menuntut ilmu dengan sebaiknya. Kena hormat ibu dan ayah, hormat pensyarah dan hormat orang yang lebih tua pada kita. Sebab kerana apa? Kerana dalam proses kita nak mencapai kejayaan tu, sebenarnya dia dinilai dari segenap apa yang kita lakukan seharian. Sebab ianya akan berbalik kepada diri kita. Jadi saya sentiasa berpegang, sebab hidup kita ni akan ada satu perhitungan. Satu hari nanti. Tidak kira apa agama sekalipun, akan ada satu hari perhitungan. Dan pada hari perhitungan itulah baru kita tahu rupanya ada kesilapan-kesilapan kita yang membawa kepada perhitungan tersebut. Dan satu lagi, sentiasa berada bersama dengan persekitaran orang-orang yang baik. Kerana apa? Orang-orang yang baik, yang positif akan memberi satu vibe yang baik kepada diri kita sendiri untuk lebih berjaya. Dan satu lagi, ingat, bahagia juga, sebab sekarang ni banyak kita diduga dengan mental health issue dan sebagainya. Ingat, perkara yang apa yang kita lihat, apa yang kita bergelumang, apa yang kita berada, itulah akan memberi kesan kita kepada mentality kita, kepada fizikal, kepada appearance dan kepada momentum akan menuju ke hadapan. So jadinya sentiasa positif. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa berfikiran positif dan berjaya, insyaAllah. Amin. Sebab kata ayat kat TikTok lah saya dapatkan Madam. Yakinlah selepas tibanya hujan akan adanya pelangi. Maksudnya tak apa, kita mungkin akan ada fasa-fasa kejatuhan kita semua, tapi insyaAllah hari demi hari Allah akan gantikan yang lebih baik untuk kita semua. Jadi saya rasa mungkin ini saja podcast kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada viewers kita yang sudi menonton kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Dan juga ucapan terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak juga kepada Madam kerana sudi
join podcast kita pada malam ini. Jadi guys, kita sampai di sini saja. Stay tune untuk next episode kita, dan stay tune siapa tetamu jemputan yang kita akan jemput pada next episode. Stay tune in podcast Sembang KK3. Ingat, Chill Talks, Deep Talks.